Podcast Bahasa Jiwa Bangsa. Saya Sarah dan hari ini saya ditemani oleh dua rakan yang sentiasa bersemangat, Umay dan Adirah. Hai semua, Assalamualaikum. Terima kasih sebab sudi luangkan masa bersama kami hari ini. Hai semua pendengar, harapnya anda semua sihat dan bersemangat sebab topik hari ini memang menarik dan penuh ilmu, iaitu asas kemahiran lisan dan elemen komunikasi dalam kehidupan seharian. Kita mulakan dengan soalan asas dulu. Sebenarnya, apa maksud kemahiran lisan ni? Bagi saya, kemahiran lisan ialah keupayaan seseorang untuk menyampaikan fikiran dan perasaan secara jelas. Melalui pertuturan, ia bukan sekadar bercakap tapi melibatkan gaya, nada, suara dan kefahaman pendengar. Betul tu Sarah. Ramai orang fikir kalau pandai bercakap, maknanya dia ada kemahiran lisan yang baik. Tapi sebenarnya, tak semudah tu. Kemahiran lisan juga termasuk kebolehan mendengar dengan aktif, memahami mesej dan memberi maklum balas yang sesuai. Ya, contohnya bila kita dalam perbincangan kumpulan, kalau seseorang asyik bercakap tanpa beri peluang pada orang lain untuk bersuara, komunikasi itu jadi berat sebelah. Itu menunjukkan kemahiran lisan yang belum datang. Dan sebab itu, kemahiran lisan penting bukan hanya untuk pelajar bahasa tapi untuk semua orang dalam urusan kerja, keluarga, malah ketika berkomunikasi dalam talian. Ya, betul tu. Saya setuju dengan Sarah. Baiklah, sekarang kita masuk ke bahagian utama, iaitu 7 elemen komunikasi. Kita bincangkan satu demi satu supaya lebih mudah dipahami. Elemen pertama ialah penyampai. Ini orang yang menghantar mesej. Dalam konteks podcast ini, kami bertiga merupakan penyampai kepada anda. Elemen kedua pula penerima. Pendengar yang menerima mesej, tapi menariknya, penyampai dan penerima boleh bertukar peranan bila wujud maklum balas. Okay, baiklah, seterusnya elemen ketiga. Elemen ketiga ialah mesej. Mesej ialah isi utama yang disampaikan. Contohnya, mesej kami hari ini ialah pentingnya kemahiran lisan dalam membentuk komunikasi berkesan dan masyarakat madani. Yang keempat, saluran komunikasi. Ia boleh jadi lisan, tulisan, visual atau digital seperti podcast, media sosial dan aplikasi mesej. Dalam dunia moden ini, saluran digital dah jadi pilihan utama kita. Elemen kelima, maklum balas. Ia menentukan sama ada komunikasi itu berjaya atau tidak. Kalau kita bercakap tapi orang tak beri respon, mesej tak sampai sepenuhnya. Dan yang keenam ialah gangguan. Dalam komunikasi, gangguan boleh jadi bunyi bising, gangguan teknikal, perasaan marah atau salah faham. Contohnya, kalau saya bercakap tapi line internet rosak, mesej saya tak jelas, itu gangguan juga. Dan akhir sekali, hak asasi dalam setiap komunikasi. Semua pihak berhak untuk bersuara dan didengar dengan hormat. Tak boleh potong cakap orang, tak boleh menindas pandangan orang lain dan sebagainya. Jadi, 7 elemen ini, penyampai, penerima, mesej, saluran, maklum balas, gangguan dan hak asasi adalah asas utama yang membentuk komunikasi yang berkesan. Jom kita buat simulasi kecil. Bayangkan kita bertiga sedang berbincang tentang penggunaan bahasa Melayu di media sosial. Saya mula dulu. Bagi saya, bahasa Melayu di media sosial semakin longgar. Banyak singkatan yang tak mengikut tata bahasa. Saya rasa hal ini boleh melemahkan kemurnian bahasa kita. Saya setuju, tapi saya juga tak setuju. Betul, bahasa jadi longgar, tapi pada masa yang sama ia menunjukkan kreativiti generasi muda dalam berkomunikasi. Yang penting, mereka masih guna bahasa Melayu walaupun dalam bentuk yang ringkas. Betul, tapi pada pendapat saya, komunikasi digital ni ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita pandai kawal, ia boleh jadi alat untuk memertabatkan bahasa. Contohnya, kita boleh cipta kandungan TikTok atau podcast yang guna bahasa baku dengan cara santai. Betul, tapi saya pernah alami situasi di mana mesej saya disalah tafsir sebab guna nada yang orang lain anggap kasar. Di situ saya belajar maklum balas sangat penting dalam komunikasi lisan dan digital.
Menarik. Sebab tu penting kita faham emosi dan konteks bila berkomunikasi. Kadang-kadang gangguan bukan datang dari luar, tapi dari dalam diri. Macam ego, marah atau rasa rendah diri. Betul? Dalam kumpulan darjah pun sama. Kalau seseorang tu terlalu dominan, anggota lain mungkin dia akan diam saja. Tapi bila ada hak asasi untuk bersuara, semua dapat peluang semerata. Barulah perbincangan jadi seimbang. Situasi ini menunjukkan semua elemen komunikasi berlaku serentak. Ada penyampai, ada penerima, mesej, maklum balas, gangguan dan hak asasi. Inilah contoh komunikasi berkesan yang sebenar. Sekarang kita kaitkan dengan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna atau KPPB. Tugasan ini bukan sekadar perbincangan biasa, tapi melatih kita untuk mengamalkan pembelajaran bermakna dalam konteks sebenar. Dari aspek relevan, kami belajar mengaitkan teori komunikasi dengan situasi harian. Bila teori jadi relevan, pembelajaran itu jadi hidup. Penglibatan pula, bila kita libatkan diri secara aktif dalam podcast ini, kita bukan sekadar belajar tetapi juga menikmati proses pembelajaran. Penambahbalikan kita, gunakan teknologi digital seperti rakaman dan suntingan audio untuk menjadikan penyampaian lebih menarik dan mudah difahami. Dan manakala dalam aspek komunikasi, tugasan ini akan menguji kebolehan kita berkomunikasi dengan jelas, sopan dan meyakinkan. Sementara kreativiti pula mendorong kita mencipta cara baru untuk menarik perhatian pendengar, seperti gabungan fakta, simulasi dan refleksi. Dan akhirnya kolaborasi. Kita bekerjasama sebagai pasukan. Setiap ahli ada peranan masing-masing dan hasilnya jadi lebih berkualiti bila semua berganding bahu. Saya rasa penonton kita mungkin kurang faham dengan perbincangan kita. Jadi mari kita tayangkan simulasi secara visual supaya penonton juga memahami dengan lebih tepat dengan topik kita pada hari ini. Jom. Dan semua, kita siapkan perbincangan tentang kajian kisah kali ini. Umay boleh tolong siapkan bahagian pengawalan? Pengawalan? Bukan pengawalan, pengenalan. Macam mana nak lagi ni? Saya tutup dulu. Sekarang baru jelas. Inilah salah satu contoh gangguan komunikasi. Bunyi boleh merosakkan saluran komunikasi. Betul tak Adira? Saluran komunikasi kita tadi ialah desain bersemuka. Sekiranya ada gangguan bunyi, mesej boleh disalah faham. Umay, saya rasa bahagian penutup awak perlu dibantu sedikit. Maksudnya awak nak cakap saya buat tak bagus? Bukan macam tu lah Umay. Sarah cuma nak mesej kita lagi lengkap. Janganlah salah faham. Ya Umay, saya bukan marah. Ini adalah antara gangguan emosi. Apabila emosi melebihi komunikasi, mesej boleh disalah tafsir. Oh, iya ke? Betul juga. Rupanya saya cepat terasa. Nampak tak? Gangguan bukan sahaja bunyi atau teknikal, tapi juga emosi. Kalau tak kawal emosi, boleh rosakkan hubungan dan komunikasi. Kenapa dah siap lagi ni? Saya tunggu lepas tadi tak? Maaf, saya masih tak datang. Alasan je. Kalau kerja macam tu, saya dah siap. Sarah, berkenal. Dalam komunikasi di tempat kerja, kita kena menggunakan nada yang sesuai. Nada yang tinggi boleh dianggap kasar walaupun niat kita baik. Kalau saya refleks balik, pengalaman rakaman podcast ini banyak mengajar saya tentang sabar dan mendengar dahulu. Saya jenis cepat potong cakap, tapi bila rakam, saya sedar pentingnya memberi ruang kepada orang lain. Betul tu Sarah. Saya pula belajar kawal nada suara. Kadang-kadang bila kita bercakap, kita tak sedar nada kita tinggi atau terlalu laju. Dalam kemahiran lisan, nada dan tempo juga penting dalam mempengaruhi kefahaman pendengar. Saya belajar tentang keyakinan diri. Pada awalnya saya malu nak bercakap depan mikrofon. Tapi bila kita tahu isi dan yakin dengan mesej yang nak disampaikan, rasa takut tu hilang. Itu juga sebahagian daripada kemahiran komunikasi. Betul, saya setuju dengan Adira. Saya rasa pengalaman ini bukan sekadar untuk markah tugasan, tapi membina kemahiran hidup yang sebenar, sebab komunikasi adalah asas kepada semua hubungan manusia.
Kesimpulannya, kemahiran lisan dan elemen komunikasi memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat madani yang berilmu dan beradab sopan. Ia membantu kita memahami orang lain, menyampaikan pendapat dengan berhemah dan menghormati hak sesama manusia. Bahasa ialah jiwa bangsa dan melalui komunikasi yang berkesan kita bukan sahaja memperkukuh perpaduan tetapi juga membina tamadun yang harmoni. Betul. Semoga perkongsian kami hari ini memberi manfaat kepada anda semua. Jangan lupa teruskan memartabatkan bahasa Melayu di mana juga kita berada.